Setiap makhluk dibekalkan satu roh, satu jasad. Apabila putusnya antara roh dan jasad, itulah saat putusnya hubungan sesama insan di dunia ini. Kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan menemui mati. Tanggal 20 Januari 2012, 6.15 petang, seorang penyanyi dan pengacara, Khairil Izwan Pilus atau lebih dikenali dengan nama Izwan Pilus, pergi meninggalkan kita. Arwah disahkan meninggal dunia di Hospital Ampang akibat jangkitan kencing tikus dan jangkitan kuman dalam darah, iaitu sepsis yang serius. Jenazah akan dibawa pulang ke Melaka dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam, Kampung Palembang Gubah, Jasin, Melaka, jam 11 pagi Sabtu. Sebagai di antara rakan yang rapat dengan arwah, adakah Bob mengetahui tentang penyakit yang dihadapi oleh arwah? Arwah ni sebenarnya seorang yang agak banyak berahsia. Kemudian dia sakit pun dia selalu kata demam biasa. Tak suka menyusahkan hati kawan-kawan. Dia jumpa memang dia seorang yang terlalu baik. Dia kalau jumpa mesej salam peluk macam lama tak jumpa. Masa Farah tulis Twitter dalam 2-3 hari, dia balas pun macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tak apalah. Kenangan ni banyak sangat. Suka sangat kacau serius saya. Kalau telefon kan, saya punya nama tu bukan Farhan dah. Nama dah apa-apa keluar. Dan dia dah nak pergi. Saya cakap apa? Dia dah terlalu banyak kenangan selama dengan dia. Farah kenal dia pada minta DM. Lepas tu sampailah sekarang. Kalau jumpa dia pun dia sangat happy lelaki. Tak pernah tengok lagi dia suka bersendirian lah. Apa punca arwah meninggal dunia? Demam dia tak bagi tahu. Bila sampai satu tahap tu nafas dia pendek. Lepas tu cakap dengan dia, "Wan, kita pergi hospital." Bila saya bawa pergi hospital sini, mula-mula dia duduk dekat unit aspara kritikal lah. Suddenly dia sawan. Lepas tu terus pindah dekat unit kecemasan. Barulah dapat tahu, doktor cek, dipercayai mengidap sepsis. Ada jangkitan kencing tikus dalam darah. Itulah punca dia meninggal dunia. Ada tak apa-apa pesanan yang mungkin dia pesan kepada Ariel sebelum dia pergi meninggalkan kita ni? Sebab dia panggil nama saya Ajam kat rumah. Ajam, engkau bila nak start lipat baju sendiri, takkan semua benda aku nak buat. Kau nak tunggu aku mati esok baru kau nak buat. Yang kedua, bila dia WhatsApp saya, cakap, "Ajam, aku sayang kau. Walau apa pun jadi, aku sayang kat kau. Jaga mak ayah." Itulah benda last yang dia cakap dengan saya. Saya sedih, nangis semua tengok keadaan dia apa semua. Tapi saya tak boleh tunjuk benda tu dekat depan dia. Sebab bila saya sedih, dia lagi sedih. Walaupun saya sedih pun saya kena senyum juga. Saya ada seorang je abang dalam hidup saya. Dan abang saya dalam keluarga dia selalu jadi harapan lah. Jadi sekarang ni saya rasa sangat hilang. Abang saya sebab dia mentor saya dalam industri. Dia yang banyak ajak saya selok-belok dalam industri. Dia orang pertama yang kenalkan saya dalam bidang pengacaraan. Apa-apa jadi pun dia akan buat dekat untuk adik-beradik dia, family dia dulu. Jenazah akan dibawa ke rumah mak ayah saya di Melaka, Jasin, Nyalas. Jenazah dia akan dikebumikan pada esok hari dalam pukul 11 pagi di tanah perkuburan Kampung Gubah. Dan dia adalah orang yang paling lama sekali tinggal dengan arwah atuk dengan nenek. Jadi saya cakap dengan mak ayah, kita kebumikan dia dekat dengan atuk dengan nenek. Kepada teman-teman, rakan-rakan, kawan karib, cikgu-cikgu dia, sekiranya arwah ada berhutang, meminjam, terambil, apa-apa saja perkara-perkara urusan dunia yang tak selesai lagi, saya harap dapat selesaikan dengan cara yang baik menerusi saya sendiri. Minta maaf kalau tak dapat nak bagi tahu dia sakit. Kepada rakan-rakan arwah anak-anak seni, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga rohnya aman di sana dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.